Daripada owner bisnes kecil dan dropshipper sampailah ke jenama-jenama besar yang perlukan jurucakap. Hosting is a skill, not a popularity contest. Selain gaji asas tu, anda boleh dapat komisen sehingga RM800 ataupun lebih dalam masa satu hari. Secara asasnya ada 3 cara utama. Nombor 1, gaji tetap. Simple, brand bayar awak ikut jam atau hari. Kalau sales malam tu cecah RM3,000, komisen awak saja dah RM300. Nampak tak potensi dia? Boleh jadi lagi banyak dari gaji basic tau. Selain daripada skill teknikal dan skill menjual, ada satu lagi elemen gaib yang orang selalu terlepas pandang. Pernah tak you masuk satu live tu and you terus rasa bestnya kat sini? Okay, mindset dah on point, skill pun kita dah asah. Sekarang, jom kita tengok persediaan fizikal dan game plan sebelum you berani tekan butang go live tu. Kita akan sentuh pasal cara nak dapatkan job dan yang paling penting, macam mana nak bina personal brand yang betul-betul power sebagai seorang host. Jom kita mulakan. Tapi, tak kisahlah jalan mana yang awak pilih, ke PP3 ni akan bawa brand tu ke satu tempat yang sama, iaitu profile TikTok awak. Everything points back to you. Sebenarnya perjalanan jadi host ni ada 3 fasa utama. Niche ni you punya special power, you punya kepakaran, benda yang bila orang sebut je terus teringat kat you. Contoh, okay now, let's talk about your TikTok profile. Dah sampai masa untuk renovate sikit. You kena ada mindset shift yang besar. Tengok perbezaan ni. Personal account tu macam you punya diary online untuk kawan-kawan, family, suka-suka. Tapi business profile, ni you punya kedai,